Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Khadijah binti Muhammad Sabri, tingkatan 125 dari Sekolah Kebangsaan SK Sata K9. Ini menceritakan sebuah novel yang bertajuk Semesta Terakhir untuk Kita, karya Ainun Fariha. Novel ini menceritakan tentang persahabatan dua pelajar kolej angkasa yang bermula dari sebuah pertandingan badminton terbuka dan bertemu kembali di kolej angkasa. Mereka menjadi pasangan bergu terbaik di kolej tersebut. Namun, terjadi sebuah kesalahfahaman antara mereka berdua kerana mereka mensyaki bahawa mereka menyukai orang yang sama. Namun, salah seorang daripada mereka enggan mengakui dan berterus terang kerana takut persahabatan mereka hancur. Sekian, terima kasih daripada saya.